Yang kita dulu lah. Dia masuk, dia ni dah kita rasa macam dia masuk dekat tekak kita ni. Ni very soft. Kalau anak kita tidur pun satu titik kecil je. Lepas kita letak, kita mainkan sini, urut perlahan supaya minyak tu masuk dekat dalam ni Ahmad ni. Ni yang Ustazah nak ajar. Kalau Ustazah tak suka lah buat, sebab apa? Dia merawat semua kan, dia merawat masuk daripada hidung ni. Kita boleh rasa dia pakai tekak kita semua. Kalau ada orang dia tak rasa, maknanya dia tak masuk tekak, makna ada saluran dia kat situ tersumbat. Buat malam ni buat satu dulu, malam ni buat satu hidung dulu, buat kanan dulu, malam ni buat kanan. Jangan buat drastik macam tu. Buat satu-satu. Waktu kita ni cara nak menyelesaikan masalah kena satu-satu. Masalah tu banyak dalam tubuh badan kita, macam-macam sakit. Tapi selesaikan satu-satu. Kalau kita selesai satu tu dia boleh menyelesaikan banyak masalah. Kalau nak selesaikan ini memang tak boleh lah. Kita buka satu-satu. Okay, tadi masukkan, baca bismillah, selawat. Lepas tu urut. Dengan Ahmad ni, Ustazah buat. Baik, ini untuk orang awam memang Ustazah buat smooth. Dia bukan saja untuk kita kulit jeragat ke apa. Memang Ustazah suka-suka sangat lah ni. Ahmad memang Ustazah suka-suka sangat. Nampak? Ustazah mula ambil kesempatan, bolehlah aku urut-urut. Tadi saya suruh letak kat sini kan. Orang sesama kadang-kadang yang ni, mata air. Apa dia menjadi mata dia macam keluar dalam mata. Lepas tu buatlah macam ni. Kita buat macam ni. Ni, jangan tekan macam ni. Dia dekat sini kita punya ni, kan? Kat sini ni urat ni. Ni urat sini ni, urat. Dia dekat sini bukan tekan tulang ni. Kena faham, bukan tekan tulang. Bukan tekan tulang kat sini, tapi kita dekat atas ni. Jangan salah, jangan sampai luka. Tengok kuku tajam tak tajam. Kuku mak-maknya. Sebab tu Ustazah kata kalau boleh, kita pakai ni, baby kokon. Baby selamat. Dah tak pasal-pasal demo. Ingatkan tadi nak habis dah. Ustazah pakai kokon. Okay, Ustazah pakai kokon. Baby kokon pakai baby kokon. Ambil air waris fikir. Kita ambil air waris fikir Baik, kan saya kata sebaiknya direndam kejap. Sebaiknya direndam dengan air waris fikir kejap. Ustazah rasa dia soft. Dia jangan risau. Anak kita tak ni.